Ahai. Hayo. Woo. So tahniah kepada pemegang-pemegang kad dan juga customer-customer Boyan. Announcement yang sangat penting. Geng, ramai yang tanya ongkos untuk stay dekat Rumah Jati ni bila siap. Berapa? Berapa geng? Satu hari, satu malam, cuma RM1. Serius lah Boyan. Geng, Boyan ada bajet 1.5 juta khas untuk Boyan tanggung makan minum tempat tinggal korang yang jadi pemegang kad Bos Ijan untuk korang stay dekat sini. Semua full Boyan tanggung cuma RM1 aja geng. Masih kena bayar lah. Itu syarat aja. So macam mana nak dapatkan kad ni bos? Kena beli ke? Jawapan dia tidak. So hanya customer Boyan je yang beli barang apa saja. Yang penting beli barang lah dengan gudang Boyan. Dari dulu sampai sekarang sangat-sangat layak untuk korang stay dekat Rumah Jati Boyan. So geng, kepada bakal-bakal customer ramai tanya ni, bos, habis saya yang belum beli tapi dah nak beli ni macam mana? Boleh ke? Jawapan dia geng, ia berjalan selagi Boyan berniaga. Datang gudang Boyan, ini kalau korang beli barang, daftar tak payah bayar, free je. Ni free je. Daftar free. Sebab apa? 2020 dulu Boyan pernah cakap geng, what you give you get back dengan customer. Masa tu Boyan tak cerita pasal Rumah Jati ke apa. Cuma Boyan pernah bagi tahu geng-geng Boyan, kepada korang yang beli barang dengan Boyan geng, Boyan akan buat sesuatu yang sangat super untuk korang. So tahniah kepada customer-customer Boyan. Ini tempat korang punya.